Keadaan banjir termenung di Kampung Sungai Besar Benut Pontian yang berlarutan sejak seminggu lalu terus meresahkan penduduk yang masih berteduh di beberapa pusat pemindahan sementara PPS. Penduduk Abdul Rahim Omar berkata, hujan lebat sejak seminggu lalu menyebabkan rumahnya digenangi air dan sehingga kini masih belum surut sepenuhnya. Ujar beliau, sejak Rabu minggu lalu, rumahnya sudah ditenggelami banjir sedalam kira-kira 0.2 meter. Tambahnya, beliau sekeluarga terus diuji pada petang Ahad lalu apabila hujan semakin lebat menyebabkan rumahnya dinaiki air sehingga paras 0.5 meter dan terpaksa berpindah ke PPS. Ini banjir yang kedua lah yang kuat. Banjir pertama tu masuk kawasan dapur je. Jadi saya dapatlah selamatkan yang mana boleh, macam peti ais, isi masuk. Jadi perabot yang saya alas ni tak boleh selamatkan. Naik makin kuat. Jadi kita pun dah tak boleh buat apa dah. Satu rumah kena. Satu rumah kena.